Hai semua, Assalamualaikum. Pada hari ini saya ingin kongsikan resepi ayam goreng sos tiram. Pertama sekali di sini saya nak hiris-hiris dulu bahan-bahan. Sekarang saya nak hiris bawang merah, bawang putih, kemudian diikuti dengan cili. Cili ni kalau suka pedas boleh letak lebih. Kemudian diikuti dengan daun bawang dan juga daun sup. Next, di sini saya ada daging ayam. Ni saya guna bahagian dada. Kalau nak guna bahagian lain tak jadi masalah sama sekali. Saya potong-potong kecil macam ni. Lalu saya juga menggunakan 1 biji kentang. Untuk kentang ni saya akan potong-potong nipis-nipis sebab nanti saya nak goreng. Tapi nak kata nipis sangat tu tak ada nipis sangat. Memang lebih kurang macam ni lah. Untuk ayam di sini saya menggunakan tepung gandum lebih kurang 2 sudu. Ini bergantung berapa banyak ayam yang anda gunakan lah. Lalu 1 sudu tepung beras. Dan juga saya tambahkan secukup rasa. Kalau tak ada boleh ganti dengan garam dan juga penyedap rasa bagi yang guna lah. Yang tak guna boleh skip. Lalu kita gaul rata bagi sebati. Nak mudah letak sedikit air supaya tepung tu menempel. Next, panaskan minyak, menggoreng. Kalau misalnya minyak dah panas, bolehlah masukkan daging ayam yang telah kita salut dengan tepung tadi tu. Kita akan goreng sehingga ia sedikit garing. Tapi jangan bagi dia terlalu kering sangat, nanti tak sedap, keras. Sambil tu jangan lupa dibolak-balik agar ia digoreng dengan merata. Menu pada hari ini cukuplah mudah dan rasanya sangat sedap. Gara-gara menu ni seminggu full mak saya minta saya masakkan menu ni. Sebab memang sedap rasanya. Cara membuatnya mudah dan rasanya sangat lezat. Jadi korang wajib cuba. Nampak tak ni ayam saya dah pun masak. Sekarang saya nak angkat dan toskan. Langkah selanjutnya saya nak goreng kentang. Jadi untuk kentang ni guna api perlahan je. Sebab kita nak bagi kentang tu empuk. Kalau misalnya tak nak, boleh juga rebus. Tapi kalau nak mudah, kita goreng aja. Bila kita goreng macam ni jangan risau, empuk kentang tu, lembut je. Tapi pastikan guna api yang kecil. Yang kita boleh angkat dan kita sisihkan ke tepi. Sekarang kita mulakan acara masak-memasak. Tuangkan minyak menumis dan panaskan minyak. Jika misalnya minyak dah panas, boleh turunkan bawang putih dulu dan kita tumis sehingga ia harum, jiran kiri kanan depan belakang bau dan sedikit garing. Lalu kita masukkan bawang merah sama macam tadi. Kita tumis sehingga ia sedikit garing. Selanjutnya di sini saya masukkan sos tiram lebih kurang 1 sendok besar. Bergantung pada jumlah masakan masing-masing lah. Kalau banyak, banyaklah yang kita gunakan. Kemudian saya masukkan air supaya tak nak bagi dia hangus. Lalu kita gaul rata bagi sebati. Bahan yang selanjutnya di sini saya masukkan sedikit sos lada hitam. Lebih kurang dalam 2 ke 3 sudu macam tu. Lalu kita gaul rata dan saya masukkan 1 sudu cuka makan. Sama, kita gaul rata bagi sebati. Next, saya masukkan secukup rasa. Kalau tak ada, mungkin boleh tambahkan penyedap rasa ke, garam ke. Tapi kalau misalnya tak kuat masin, dah tak perlu tambah apa-apa. Sebab sos tu pun sebenarnya dah ada rasa. Dah masin dah pun. Dah ada masin, dah ada manis, dah ada MSG. Dah cukup rasa dah sebenarnya. Lalu tadi ni saya masukkan kentang dan saya masukkan daging ayam. Berserta dengan cili supaya dia ada rasa pedas. Lalu kita gaul rata bagi sekata semuanya.
Nah, siap dah pun dah sekali. Saya tambahkan daun bawang dan daun sop supaya dia lebih wangi. Lalu kita gaul-gaul rata dan boleh matikan api lepas tu. Siap untuk dihidangkan. Bagaimana menurut anda dengan resipi pada hari ini? Cukup mudah kan? Mudah, cepat, tapi rasanya pun sangatlah sedap. Jadi jangan lupa untuk cuba sendiri di rumah. Sesuailah buat anak-anak ke, buat suami ke, bagi yang suka resepi-resepi yang simple. Okey, jumpa lagi next video. Bye-bye.